Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati, barisan panel hakim yang menegakkan keadilan, penjaga masa yang setia dengan randiknya, serta sidang penonton yang budiman sekalian. Berdiri saya di atas pentas maya ini adalah untuk menepani satu modul pidato yang amat murni, iaitu bersama membina negara bangsa. Sidang hadirin sekalian, sebelum sahuja dilabuhkan, izinkan saya mentakrifkan frasa kerama ini. Membina negara bangsa bukanlah sekadar mendirikan bangunan pencakar langit atau memacu ekonomi di carta tertinggi. Tetapi ia adalah sebuah proses membentuk sebuah komuniti masyarakat yang bersatu padu, mempunyai identiti nasional yang sempurna serta berkongsi impian dan hala tuju yang sama. Dan ejen integrasi terbaik untuk merealisasi Nanti kesuruhan ni sekat yang ni. Dan ejen integrasi terbaik untuk merealisasikan impian ini tidak lain dan tidak bukan adalah menerusi pematuhan 5 prinsip rukun negara. Maka marilah kita telusuri bagaimana rukun negara menjadi tiang seri dalam usaha kita bersama-sama membina sebuah negara bangsa yang ampuh. Sidang hadirin yang dirahmati, sumbangan pertama dalam membina negara bangsa digerakkan melalui prinsip ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi payung perlindungan kepada setiap warga negara tanpa mengira kaum dan agama. Apabila setiap daripada kita menghormati kontrak sosial dan hak-hak yang telah termaktub dalam perlembagaan, kita sebenarnya sedang membina satu rupa yang saling mempercayai. Tiada ruang untuk sanksi, tiada ruang untuk prejudis. Sebagai contoh, perlembagaan persekutuan dengan jelas menjamin hak kebebasan beragama, memelihara kedudukan istimewa kaum bumi putera tanpa menafikan hak kaum-kaum yang lain. Apabila formula ini difahami oleh generasi muda hari ini, kita tidak akan mudah diadu domba oleh anasir luar. Kestabilan politik dan sosial yang lahir daripada keluhuran perlembagaan inilah yang menjadi asas konkret untuk kita bersama-sama berdiri sebagai satu bangsa yang bermaruah. Hadirin yang dikasihi, meniti kepada subtopik kita yang kedua, negara bangsa yang berjaya tidak akan wujud tanpa adanya kedaulatan undang-undang. Undang-undang digubal bukan untuk menyekat kebebasan, tetapi untuk menjamin keadilan. Di bawah kedaulatan undang-undang, tiada individu yang berada di atas undang-undang dan semua orang adalah sama rata. Negara-negara yang runtuh di seluruh dunia kebanyakannya bermula apabila undang-undang yang dicabuli dan rasuah bermaharajalela. Namun di Malaysia, penguasaan undang-undang yang adil dan telus memastikan hak setiap individu dipelihara sekaligus melahirkan rasa selamat dan cinta akan tanah air. Apabila setiap rakyat mempunyai rasa percaya yang tinggi terhadap sistem keadilan negara, barulah keharmonian dapat dikekalkan. Kesannya kita dapat duduk sekampung, belajar sekelas dan bekerja sepejabat dalam keadaan aman demi memacu kemajuan.
Sidang hadirin yang penuh santun. Subtopik saya yang ketiga dan merupakan benteng paling halus tetapi paling kuat dalam membentuk negara bangsa ialah prinsip kesopanan dan kesusilaan. Sifat sopan dan susila inilah yang membentuk personaliti dan watak setiap rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang sebenar. Dalam mendepani era digital dan media sosial hari ini, prinsip kelima ini amat kritikal. Kita melihat bagaimana ruang cyber kadang-kadang dicemari dengan kata-kata nista dan provokasi kaum. Di sinilah kesopanan berperanan. Membina negara bangsa bermula daripada akhlak warganya. Apabila kita mengamalkan tutur kata yang baik, menghormati perbezaan budaya dan bertoleransi dalam kehidupan seharian, kita sebenarnya sedang menenung selai kain sutera yang sangat indah. Tiada gadis yang sopan, remaja yang berakhlak hari ini bakal melahirkan corak generasi kepimpinan yang bertoleransi pada masa hadapan. Peradaban yang tinggi inilah yang meletakkan standard negara kita di mata dunia. Sidang hadirin yang saya muliakan, tunjang utama dalam mengikat seluruh prinsip ini tidak lain dan tidak bukan berpaksikan pada prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama bukanlah dinding yang memisahkan kita. Sebaliknya, ialah jambatan yang menyatukan nilai-nilai murni dalam sanubari setiap warga negara. Apabila setiap rakyat memegang teguh ajaran agama masing-masing, maka lahirlah masyarakat yang berintegriti, saling menghormati dan takut untuk melakukan kezaliman. Inilah modal insan kelas pertama yang menjadi benteng rohani dalam usaha membentuk sebuah negara bangsa yang diredai. Kesimpulannya, sidang hadirin sekalian, membina negara bangsa bukanlah tugas individu secara bersendirian, tetapi ia adalah tanggungjawab kolektif kita bersama. Rukun negara bukanlah sekadar teks yang dibaca setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi ia adalah azimat kehidupan yang wajib mengalir dalam urat darah setiap warga negara. Ingatlah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ayuhlah berganding bahu, menepikan jurang perbezaan dan membulatkan tekad bersama membina negara bangsa. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.